Bang, ada nampak tak video dari Grab gaduh dengan customer pilih payment method cash tapi dia tak ada duit fizikal. Nak bayar pakai touch and go. Driver bising kata cash is cash, physical bergaduh-gaduh. Pada saya, kita tak perlulah nak buat leceh sangat macam nak sangat duit fizikal tu. Kita fleksibel je lah macam mana pun. Kalau customer tu nak pakai cash je, buat pilihan bayar tu pakai cash tapi dia bayar pakai touch and go ke, pakai Maybank ke, pada saya kita ni tak ada rugi apa-apa pun. Lainlah kalau kita ni rugi, macam bayar dia pakai cash, dia bayar kurang ke, barulah kita kena bising-bising. Tapi kalau sama je, tak tahulah kan. Tapi saya sama je harga dia, kita akan dapat juga cash tu, tetap cash juga. So ikutlah atas kemudahan korang. Kalau saya, memang saya tak akan nak bergaduh lah benda-benda yang leceh ni. Kita ambil jalan biasa je, hulur je apa QR ke apa ke, senang macam tu. Sampai nak gaduh-gaduh, nanti kita punya rating jatuh apa semua, nanti susah dapat job apa semua, ada payah ke kita. So kita buat mana yang terbaik untuk kita. Itu saja. Let's go.